Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara renew lesen memandu secara online melalui aplikasi MyJPJ. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula untuk kita renew lesen memandu secara online, kita perlu buka dulu aplikasi MyJPJ dalam telefon kita. Seterusnya, kita perlu log masuk ke akaun MyJPJ kita. So, dekat bahagian sini, kita klik pada My Digital ID yang ni. Lepas tu, kita dibawa ke paparan log masuk yang ni. Dekat sini, kita perlu klik pada bahagian Ya. Seterusnya, akan keluar persetujuan untuk menghantar My Digital ID kita. So, sekali lagi kita klik Ya dekat sini. Okey, seterusnya dekat sini pula kita perlu masukkan kata laluan My Digital ID kita untuk pengesahan identiti. Bila dah selesai masukkan kata laluan, kita klik OK yang ni. Seterusnya, kita dibawa masuk semula ke aplikasi MyJPJ. Okey, dekat paparan utama akaun MyJPJ kita ni, untuk kita renew lesen memandu, kita klik pada bahagian renew lesen ataupun pembaharuan lesen yang ni. Lepas tu, dekat bahagian lesen type ni, kita pilih lesen memandu kompeten. Dekat bahagian duration ni pula, kita pilih tempoh pembaharuan lesen yang kita nak. Dia ada dari 1 tahun sehingga 10 tahun. Selepas pilih tempoh nanti akan keluar tarikh mula baharu, tarikh luput dan juga jumlah bayaran yang perlu dibuat. Kalau semuanya dah betul, kita klik pada bahagian teruskan pembayaran. Seterusnya, kita perlu pilih kaedah pembayaran. Dekat sini ada beberapa pilihan cara pembayaran, sama ada melalui kredit ataupun debit card ataupun juga melalui online banking. Dan juga kita boleh buat melalui e-wallet. So, untuk video kali ini, Cik Ya akan tunjukkan pembayaran melalui online banking. Tapi sebelum tu, Cik Ya akan tunjukkan juga sedikit cara pembayaran melalui e-wallet. Okey, untuk pembayaran melalui e-wallet ni, kita klik pada bahagian e-wallet ini. Kemudian, kita boleh pilih sama ada kita nak bayar melalui Touch 'n Go e-wallet ataupun SP Global. Seterusnya, kita klik Pay. Lepas tu, yang ni kita klik Yes. Kemudian, kita perlu login akaun Touch 'n Go kita untuk sahkan pembayaran. Okey, sekarang kita back semula kepada pembayaran menggunakan online banking. Okey, dekat sini kita klik See More. Yang ni untuk kita pilih bank mana kita nak buat pembayaran. Lepas dah pilih, kita klik Pay. Lepas tu, yang ni kita klik Yes. Seterusnya, sistem akan bawa ke log masuk bank kita. So, dekat sini kita perlu masukkan username bank kita. Lepas tu, kita klik Next. Seterusnya, kita masukkan password dekat bahagian bawah ni. Lepas tu, dekat sini pula kita klik Continue. Seterusnya, kita klik Confirm untuk sahkan transaksi pembayaran tersebut. Lepas tu, kita klik Approve. Seterusnya, jika keluar status payment successful macam ni, ini bermaksud kita dah pun berjaya renew lesen memandu kita secara online melalui aplikasi MyJPJ. Mudah kan? Itu sahaja perkongsian Cik Ya